Hujan turun guys. Hujan dah masuk dalam rumah guys. Terpaksa kita menimba hujan guys, menimba air. Menimba air guys. Kalau tak ditimba, ditambah banyak. Terpaksa kita timba lagi. Kalau tak timba tak boleh. Dia tambah lebat. Hujan ni tambah lebat. Air masuk terus ke dalam rumah. Langsung masuk ke dalam rumah air. Terpaksa kita timba dulu gas airnya. Hujan lebat. Hujan tak henti-henti. Dah pasti dibembak. Cuaca masih gelap di atas. Ke atas langit masih gelap, masih macam nak hujan. Kita spill dekat luar guys. Nih, banjir. Nih, nampak. Dah penuh dah. Longkang dah penuh. Ini pun dah penuh lah, nampak. Sudah penuh dah longkang lah. Tu pasti dah banjir tu. Banjir. Banjir, banjir. Rumah rendah. Rumah rendah daripada longkang. Macam ni dah dia. Rumah rendah daripada longkang macam ni dah. Dah naik air. Air dah naik. Air dah naik guys. Hujan lebat. Hujan lebat di Kuala Lumpur. Air masuk dalam rumah. Air masuk dalam rumah guys. Itu sungguh tak disangka dan tak diduga buah cempedak menjadi nangka. Banjir, banjir. Banjir guys. Banjir. Banjir. Mudah-mudahan hujan tak turun lagi. Mudah-mudahan hujan tak turun lagi.
tapi di langit masih berawan, masih mendung. Langit masih mendung. Timba dulu guys. Tambah naik tambah naik airnya. Cepat, dalam jangka 1 jam, tak sampai 1 jam dah penuh. Dan masuk air dalam lubang. Kita timba lagi, biarkan dulu. Kita cek sebelah belakang pula, banjir ke belum. Dah banjir ke belum, tengok belakang pula. Hujan guys. Hujan lebat guys.
Banjir guys. Uh. Banjir, banjir. Ke belakang banjir juga. Spill belakang. Banjir. Nah, apa nih? Banjir. Kita sedot dulu airnya. Banjir, banjir. Nah, beres. Depan pula harus diganti-ganti. Ketukar tempat. Kalau tak di sini je kat depan pula penuh. Jariah guys. Jariah. Jariah awak dah guys. Banjir. Banjir, banjir. Gawat guys. Ni pusaran air, tengok air ni. Air berpusar. Kau guys. Kita tengok kat sini. Mana? Ni penuh, parit ni penuh, longkang ni penuh. Ni longkang ni penuh. Jadi
Sebab tu cepat banjir dalam rumah. Nih, Pak. Tengok tu. Air berpusar tu. Berpusar air. Berpusar air. Nampak ni? Ni nampak tu berpusar tu. Berpusar airnya. Pak, lubang itu parit di bawah longkang di bawah tu. Longkang gadang. Tu. Kalau lah selesai lah mengalir air ke longkang semuanya, baru aman. Parit penuh. Penuh. Habis semua kayu-kayu hanyut semua. Basah semua. Spender pun basah. Sempak pun basah, guys. Marasai, guys. Marasai. Itu pusaran air. Air itu menuju longkang. Berpusar air, guys. Nampak? Balenong air di situ. Iko longkang tertutup. Kalau di sampai apa tu saliran air tu ditutup. Dia semen. Jadi air lalu di bawah kerana saluran terlampau ketek, saluran terlampau kecil, melimpah air ke atas dan masuk ke dalam rumah. Kawasan sini masuk semua ke dalam rumah air. Semua masuk ke dalam rumah. Berpusar air tu, guys. Nampak, guys? Pusaran air. Nampak tu, berpusar air kan? Tu. Pusat belakang sikit. Nampak. Jangan lupa share, guys. Share. Like dan subscribe, komen, share. Pusar air tu. Pusaran air tu laju, kencang. Pusar air, guys. Menyuruh air ke bawah saudara.
Pusa. Palenong lagi tempat. Kalau lah anjing ayi kok dalam longkang sadonya. Ndak ada ayi masuk ke dalam rumah. Jadi ayi itu capek cari yang di rumah kok. Ndak ada ayi masuk ke rumah lah. Komodenya guys. Kota Kuala Lumpur guys nih. Kita di Kuala Lumpur. Penat guys. Berpusar ya guys, berpusar. Internet slow. Selamat petang guys. Selamat petang, assalamualaikum. Yang baru bergabung, inilah adalah banjir di Kampung Padang Balang, Gombak, Kuala Lumpur. Banjir tidak sampai 1 jam hujan sudah banjir guys. Semoga banjirnya cepat surut. Sudah hampir 1 jam hujan banjir karena perparitan sempit. Karena longkangnya kecil. Ini bandarnya kecil namanya bandarnya. Karena tampungan air curahan hujan terlalu banyak, jadi tidak bisa menampung air hujan lebat. Hampir 1 jam hujan lebat, tidak disangka dan tidak diduga air ini cepat naik. Dalam jangka 1 jam air sudah naik dalam rumah guys. Saya lanjutkan menimba air guys.
Itu tambah laju airnya guys. Tambah laju air, tambah kancang air. Tambah kancang. Ini keadaan sekitar Kampung Padang Balang. Ini ya. Banjir, Pak. Macam sungai. Ini keadaannya. Ini hei. Sini berlubang. Banjir guys. Hujan sungguh lebat. Lebat sangat hujan guys. Banjir. Padang Balang banjir. Padang Balang, Kampung Padang Balang banjir. Hujan tak sampai 1 jam dah banjir. Banjir. Pusaran air. Itu longkang deh. Longkang dia sungguh kecil. Sebab tu tak boleh nak muat air, dia cepat penuh longkang ni. Bila longkang penuh, banjir naik ke rumah. Mudah-mudahan banjir cepat susut supaya kami cepat beraktivitas. Kejap lagi anak-anak pulang sekolah. Anak-anak tapis pulang sekolah. Kalau banjir macam ni, susah anak-anak lewat lalu. Ni pusaran air. Pusaran air kat sini.
kayu nak hanyut guys. Nak hanyut lagi kayunya. Banyak kayu hanyut dah. Terlalu kuat tekanan air. Nampak tu. Pusaran air terlalu kuat. Ni. Banjir guys. Dengan hitungan tak berapa saat, tak berapa minit dah penuh longkang tu.
Tambah kuat saliran air tu. Tambah kuat guys. Dia dah kering dah. Semua na siwanya. Sebab kan dalam mau pakai pembek usah. Ya. Bawah tak? Nado peninggian do. Baru nado peninggian tak peninggian dah. Oh. Masih ke kilo ada di sana. Ya. Itu kaki je enggak? Ada. Cái này cái gì nhá không? Hah? Cái này. Dah ni kata nak di ujung lekangnya. Oh. Benda. Vô cái sân tối cái này. Ya. Là vô chuyện thì vô. Ini kan gua ya. Hujan mau kedua ya. Ini jo. Baik aja lu bilang ni. Lun. Si pen dah deh mah. Pen. Ya. Banjir guys. Banjir. Penat guys, nimbu air guys. Banjir. Mana? Mama tu banjir lah.
masuk. Tak boleh. Banjir. Luar pun banjir. Luar banjir. Di dalamnya ada apa tu? Air lah. Banjir. Ui, banyak banjirnya. Mana tu, jangan situ. Jangan main air pula. Sampai dalam. Ada apa situ? Nampak tu kamera tu? Pergi sini. Sini. Kamera tu nampak? Tak nampak ke kamera? Sini. Sini. Tu tengok dia tu. Nanti saya masuk. Ini nanti. Masuk ini. Ui, punya ada air dalam longkang ni juga. Banjir guys. Banjir ni guys. Banjir guys. Ni ya. Pada hari ini, hari Senin 30 hari bulan 10 2023. Banjir di Kampung Padang Balang. Banjir di kampung Padang Balang Doian. Kampung Padang Balang banjir guys. Makin lama makin kuat tekanan air guys. Air ini berasal dari langit guys. Ini namanya air hujan. Ini namanya air hujan guys. Hujan sudah isti lebih kurang 1 jam tak ada henti hujan. Jadi terjadilah banjir dan diminta kepada warga Padang Balang hati-hati merenangi air banjir karena kita tak tahu banjir ini sampai bila. Ini longkang pun sudah penuh. Nih, lebih baik rumah tu rumah tinggi, tak kena banjir. Ini saluran airnya tak sumbat guys, tak berapa besar lubang airnya, kecil. Lubang airnya kecil, airnya banyak, jadi tersangkut airnya, menetes. Kita saksikan ini. Atau sampai super. Pada siaran kali ini kepada sahabat-sahabat yang nampak video ini, jangan lupa like dan subscribe, komen, share. Terima kasih. Macam banjir ke? Macam banjir? Banjir juga? Longkang ni. Ya. Banjir tu. Banjir ya. Ya. Masuk rumah ya. Ya. Masuk lah. Banjir guys. Banjir. Awak lah masuk dalam weh. Wah masuk ke dalam kau. Hampir nang cipuan. Amin ni lain lah dia tagar orang tak pasal sak ni. Masuk ke tak hanyut situ. Tahu tak? Bahaya tu. Tak bahaya. Apa tak bahaya orang? Tamu. Buka banjirnya. Tamu. Sini aja.
Banyak guys, menggelegak airnya guys. Airnya menggelegak. Cepat. Kalau dah kering kat longkang tu dia tak boleh lagi naik lagi. Atuk. Umi mana Atuk? Sekolah. Atuk restoran kat rumah. Hmm. Atuk, selipar Atuk mana? Tu. Itulah selipar Atuk. Tu kata. Atuk, kenapa air tu bergerak? Iyalah dia laju. Kenapa dia bergerak? Atuk dah cakap laju, tanya lagi. Macam mana cucu aku ni? Kenapa boleh laju? Iyalah. Oh, mesti dalam dia ada biawak. Biawak banyak lah. Biawak ada. Dalamnya ada biawak. Hmm. Biawak. Atuk. Hmm. Habis tu dia mandi tak mana? Ha? Habis tu dia mandi tak mana? Mandi? Hmm. Iyalah mandi. Tak pernah mandi. Hari tu dia belum mandi. Tak payahlah mandi, kejap lagi lah mandi. Tak apa je. Habis tu mandi tak sikit. Mandi tak bilik air boleh? Mandi kat longkang. Longkang? Boleh? Boleh. Boleh. Mandi tak longkang. Ni air dia kat sini. Air dia kat sini. Oh, sejuknya air ni. Atuk, kenapa air ni sejuk sangat? Iyalah hujan. Macam tak banjir ke? Macam tak banjir? Banjir tak? Longkang ni sini banjir. Yes. Kalau rumah tak masuk? Tak. Dalam rumah Atuk pun. Saya spill lagi dekat guys. Ha ni, biar nampak guys. Ha ni.